Angkatan Tentera Pakistan mengumumkan bahawa mereka berjaya menetralkan 25 drone India, termasuk munisi berkeliaran buatan Israel jenis Harop yang mensasarkan beberapa bandar di seluruh negara dalam satu tindakan yang disifatkan oleh pihak tentera sebagai pencerobohan serius dan tidak bersebab. Jabatan Perhubungan Awam Antara Perkhidmatan (ISPR) mengesahkan bahawa drone-drone tersebut telah dipintas menggunakan kedua-dua kaedah soft kill iaitu gangguan elektronik dan kaedah hard kill seperti tembakan anti pesawat. Selain itu, serpihan daripada drone-drone tersebut telah ditemui di Lahore, Rawalpindi, Attock, Chakwal, Gujranwala, Bahawalpur, Sangla Hill, Miano, dan Karachi. Ketua Pengarah ISPR, Lieutenant Jeneral Ahmad Sharif Chowdhury, mengkritik serangan drone itu sebagai satu tindakan pengecut dan provokatif yang mencerminkan kekecewaan dan panik India selepas mengalami kerugian besar dalam operasi ketenteraan pada 6 dan 7 Mei. Ketua ISPR menyatakan bahawa tentera India telah kehilangan 5 pesawat, dikemas kini daripada 3 yang dilaporkan sebelum ini, serta mengalami korban jiwa yang besar dan kini beralih kepada serangan drone dalam usaha untuk mengembalikan inisiatif serta menunjukkan kekuatan. Serangan drone itu telah menyebabkan kematian seorang awam di Miano, Sindh dan mencederakan 4 anggota tentera Pakistan berhampiran Lahore selepas salah satu drone mengenai sasaran ketenteraan secara separa. Lieutenant Jeneral Ahmad Sharif Chowdhury mengesahkan bahawa 12 drone India telah dipintas dalam satu malam antara Rabu dan Khamis dan lebih banyak lagi telah dinetralkan ketika operasi diteruskan. Di lapangan terbang Walton, Lahore, 3 drone telah ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat, manakala satu lagi dipintas di kawasan Gulshan-e-Hadid, Karachi yang mencederakan seorang awam. Pihak tentera menggunakan gabungan peperangan elektronik dan senjata kinetik untuk menetralkan drone-drone tersebut semasa ia masih di udara. Pihak tentera turut mengeluarkan gambar serpihan drone yang telah ditembak jatuh dan menyatakan bahawa serangan drone yang berterusan ini adalah satu bentuk pencerobohan terang-terangan sambil berikrar untuk terus berada dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya.